Kemis ni apa dia tahun 2009 kami buat kuih ni. Pihak Pelah akan bagi kebenaran untuk jual kuih-kuih raya lah. Untuk hari raya saya. Ni yang popular di Bukit Gantang Taiping ni buah wulu lah. Buah wulu, kerepek, ubi kayu dan apa dia tempeyek lah. Yang popular sekarang kan setakat ni agak meriah lah. Ya. Di sini pun setakat ni kita buat lebih kurang dalam 2 minggu ni pun ada lebih kurang dalam 10 gerai lah yang tak ada ni. Ini best seller lah, kita punya kuih sepik. Siapa yang boleh datang lah kuih sepik. Sebab ini memang best seller. Harga murah je, 35. Sebelum kita jual 40, ni kita bagi promosi bang. 35. Yeah. Lagi banyak, ambil lagi banyak lebih murah sikit. Lebih kurang. Lepas ni kita ambil IKS lah, IKS. Macam IKS banyak kan. Kita ambil IKS, tengah kita ambil yang luar serta yang hantar. Dia 24 hour. Kita buat 24 hour sebab 2 shift lah, 12 jam, 12 jam.